Assalamualaikum. Alhamdulillah. Apa khabar semua para pengikut channel Lokman Osman Hari ini kita terus ride lagi dengan si Zontes. Kita melalui dari Raub, kita lalu Tarak Highway, kemudian kita naik Genting. Tengoklah di sini guys, di Genting ni cuaca sangat berkabus, sejuk di bawah ni belum naik awana lagi. Di sini kita jumpa bulatan untuk tol bukan bulatan tol baru yang dah nak hampir siap. Nanti nak naik atas kena tol guys. Kena tol. Motor tak kena lah. Dah nak siap dah tol. Naik dengan turun kena tol nanti guys. Berapa ringgit tak tahu. Nak ke Batang Kali pun kena tol. Okey, saksikan pemandangan yang sangat indah guys. Pagi berembun, berkabus, kereta tak terlalu banyak. Memang sejuk masa ni guys. Kelajuan Zontes di waktu turun kita lebih berhati-hati. Turun naik Zontes ni pada saya dah mencukupi, sangat cukup lah. Dengan sisi 350 naik berdua dengan bagnya lagi. Turun kita layan dalam 70-80 je. Saya tak berani sangat curam-curam ni. Ada kabus-kabus ni kita berhati-hatilah. Lagi satu, bila saya nampak longkang tepi tu, lagi saya semakin berhati-hatilah. Kalau tertusuk dalam longkang apa tak dapat. Ni ada lori, tapi kita berhati-hatilah. Tapi lori kita kena potong lah. Kena potong, takkan nak duduk belakang lori. Walaupun berhati-hati, tetap kena potong lori juga lah. Kita paksa lah. Okay. Bila dah potong lori, kita ke kiri balik guys. Okay, kita terus turun. Jadi jentera Zontes ni pada saya mencukupi. Sangat-sangat pick up. Mencukupi untuk kita naik Genting dengan berat lebih kurang 200 kilo. Lebih 250 campur beg lagi. Zontes saja dah berat 200 lebih. Para rider dan penumpang belakang pillion dah 200 lebih. Beg dalam 30, 50, 250 lebih kurang lah. Jadi berat keseluruhan mungkin hampir 400 kilo lebih, termasuk beban motor. Itulah kemampuan Zontes 350 cc. Tengok guys, cuaca yang sangat berkabus. Siapa yang naik Genting dengan kereta nanti, menunggulah kena tol. Sebab Genting dikira sebagai tanah persendirian. Memang betul, saya kaji-kaji, saya study balik. Dia dah beli daripada kerajaan Pahang dan kerajaan Selangor. Bila dah beli, kita tak boleh buat apalah. Takkan kita nak halang walaupun kita tak setuju. Ni ada jumpa Gen LC kan ni. Gen LC turun, berhati-hatilah. Bukan semua juga para rider yang suka laju turun corner. LC tadi relax juga. Ini ada sebiji LC lagi ni, dia potong saya. Tak apalah, dia pergilah dulu. Dia berani, siapa berani jalan. Tapi saya lebih berhati-hati. Kalau jalan lurus tu makanan saya lah. Terus lagi. Jalan tak terlalu sibuk. Kita daripada Genting ni menaiki dari Awana ni, nanti kita nak ke Batang Kali. Kita tak naik puncak lah, naik dah banyak kali lah kan. Tapi ini kita dalam trip nak ke Perak. Ke Perak. Kita selalu ikut Batang Kali ni. Awana Batang Kali. Pada saya ini jalan yang terdekat lah. Cuaca berkabus, kita akan breakfast di Batang Kali. Sebagai couple rider, kita tak ada konvoi lah. Memang kita sebiji motor. Seorang rider, seorang pillion. Itu je. Ini kita dah sampai ke Awana. Awana ni maksudnya kawasan Gotong Jaya lah guys. Gotong Jaya. Dulu saya pernah kerja sini dekat sebelah sekolah swasta Salihah ni. Zaman-zaman mencari kerja dulu. Memang sedap duduk sini. Nak makan saja. Sejuk. Kalau orang tanya Genting masih sejuk, sejuk lagi guys. Ada masa dia sejuk lagi. Pencemaran juga, tapi still sejuk. Ni kita layan sikit corner, turun sikit dari Awana. Kita akan berhenti breakfast di Batang Kali guys. Jadi kepada yang dah like, dah komen, dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih guys. Terima kasih banyak-banyak.
tolong support konten saya supaya terus beraksi. Dalam konten saya ni ada motornya, ada hotelnya, ada makan-makannya, ada keretanya, ada memancingnya, serba lengkap. Jadi tolong support nis konten saya yang pelbagai guna ni, yang pelbagai jenis, untuk memastikan channel Lokman Osman terus berkembang. Kepada yang dah beri komen membina tu, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan anda semua dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberkati ilahi. Terus support konten saya, guys. Jadi kepada yang belum memiliki jentera Zontes, dapatkanlah pada saya berbaloi. Tak kira lah 368G ke 350E ke, skuter Zontes ni pada saya berbaloi lah. Padan dengan harga, padan dengan spesifikasi yang ditawarkan tu, guys. Tak rugi, tak menyesal beli. Tak kira lah dia buatan Cina ke apa ke, boleh dapatkan. Okay, nantikan konten saya seterusnya. Kita akan breakfast di Batang Kali, guys. Batang Kali, dan kita akan teruskan perjalanan. Kita dah sampai ke Sempang Batang Kali. Kita akan turun Batang Kali, memasuki sempadan negeri Selangor. Last kali kan dia ada pos, ada pos polis bantuan. Itu adalah